Ya, kau patut terangkan kenapa kau bawa balik karakter video game yang tak guna tu. Dia ke belakang lah. Hak lah, kisahlah aku kalau dia belakang ke depan aku tengok kisah langsung. Aku rasa dia nangis. Asal kau buat dia nangis? Aku dah balik kerja dia, kau tahu tak? Kau sedar sikit. Aku yang jaga dia, aku yang bagi dia makan. Kau buat apa? Kau buat kerja kau je. Weh, kau diam lah batu. Weh, pada aku yang bawa kau kat sini. Pasal aku bagi kau hidup. Pasal aku bagi kau makanan dan aku bagi kau tenaga. Dan jangan lupa siapa yang jumpa kau dekat dumpster minggu lepas. Oh ya, dan lagi satu. Kenapa kau tak pernah balik berkampung? Sebab kau tak sayang mak bapak kau ke? Sebab tu kenapa kita kena berkampung ni sepanjang tahun. Weh, tolonglah dia. Dia lama main iPad. Yelah, aku jaga dia. Kau kena ingat siapa yang programkan kau dan siapa ciptakan kau. Moyang kau. Ya, dulu moyang kau adalah engineer yang hebat. Kau tu cuma beban Steam sahaja. Satu tembakan, satu bunuh. Sakit. Caesar, perisa kecemasan tak berfungsi. Kit, datang sedikit jauh dah bawa kapal. Kalau kita sekali kena tembak, kita akan mampus. Kau perlukan pertolongan tak? Mungkin lagu boleh bantukan kau fokus. Kau tahu tak lagu Hickory Dickory? Boleh tak kau Hickory diam? Mereka kau boleh diam dan jangan buat bising lah. Kau tolong gitu. Aku tengah sibuk pasal benda alat ni untuk sambungkan wayar lagi. Sebab aku ni pro dan kau ni noob. Okey, aku duduk sana dan tak kacau kau pun. Anjing. Off. Good boy. Kalau kau ada masalah, tembak di mana mereka pergi dan bukannya mereka berada. Kalau kau ada masalah, aku tahu. Siap pun. Kau dah habis laki ke? Yap.